bila kita menabung emas dalam akaun Gap Public Gold, ada berapa gram kita dah boleh keluarkan emas. Emas yang paling kecil kita boleh buat keluar daripada akaun emas Gap ialah emas 0.5 gram macam ni, dalam bentuk kad yang ada design cantik-cantik dan comel macam ni. Tengok daripada design pun kita dah tahu yang mana emas 0.5 ni sesuai untuk dijadikan sebagai hadiah, bukan simpanan ataupun pelaburan jangka masa panjang. Jadi kalau tuan-puan ada perancangan nak keluarkan emas 0.5 untuk dijadikan sebagai hadiah, hadiah convocation, hadiah perkahwinan, hadiah tanda tahniah dan sebagainya, boleh saja kumpul sebanyak 0.5 gram, kemudian keluarkan emas 0.5 gram daripada akaun emas Gap tersebut. Untuk tujuan simpanan emas peribadi, simpanan jangka masa panjang, pelaburan jangka masa panjang, paling kecil, Guru Emas saya sarankan untuk keluarkan emas 4.25 gram, 1 dinar ataupun bersamaan dengan 5 gram emas. Walaupun kedua-dua emas ni kecil, tapi nilai pelaburannya sangat tinggi dan pasti akan memberikan keuntungan yang sangat besar pada kita di masa akan datang. Bagi tuan-puan yang belum lagi ada simpanan emas di Public Gold, saya ialah diri aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Nak tahu lebih banyak lagi ilmu tentang simpanan emas dan Public Gold, boleh follow saya, Syahidah Pujaman.